Ini perisa baru ke? Ya, yang ni perisa baru. Kita ada dah Hongpa Milk Tea. So, yang ni dalam kategori Oriental Series Milk Tea kita. So, selain daripada dah Hongpa, kita ada Jasmine Green Milk Tea. Kita ada teh oolong ataupun teh guanin. And then kita ada peach oolong milk tea. Semua ni tak perlu guna susu pun dah sedap dah. So, kita just bancuh dengan air panas dan tambah dengan ais das. Yang mana paling sedap antara empat ni? Susah juga nak pilih sebenarnya sebab semuanya sedap. Tapi kalau nak terangkan, kalau kita sekarang ni tengah buat dah hongpao, so macam mana nak rasa dah hongpao ni? Okay, rasa dia lebih milk tea yang ke arah bold sikit lah. So dia rasa lebih bold, dia punya teh dia rasa lebih kau. Kalau nak rasa yang macam balance, creamy dan juga manis, okay, rasa teh dia pun still ada rasa kuat juga. Okay, boleh cuba rasa teh guanin ataupun teh oolong. Ataupun nak rasa yang lebih creamy manis, manja-manja bau wangi-wangi, peach manis buah macam tu, boleh ambil peach oolong milk tea. Ataupun yang paling light sekali milk tea Oriental series kita, boleh cuba Jasmine Green Milk Tea. Yang tu dia bukan guna oolong tea tapi dia ada guna daun green tea. Ni rasa dia manis tak? Yang ni dia manis tapi bukanlah manis sangat. Orang kata manis-manis manja.